boleh jadi berleluasa membina komuniti mereka membiak dengan segar-bugar adalah kerana kelemahan pihak penguatkuasaan lah. Itu kita tak boleh nafikan. Kita semua pun tahu penguatkuasa kita ni ada yang baik, tapi ramai juga yang tak baik. Punca Rohingya naik kepala sehingga mereka boleh membiak dengan segar-bugar di negara ini adalah disebabkan oleh kelemahan pihak penguatkuasaan. Itulah yang dapat disimpulkan dari kenyataan seorang TikTokers dikenali sebagai Wan Zuhair, apabila individu ini mengulas mengenai isu panas berkenaan lambakan masyarakat Rohingya yang semakin membimbangkan di negara ini. Menerusi video berdurasi 2 minit 30 saat itu, individu ini mendedahkan salah satu punca masalah ini semakin membimbangkan adalah kerana ada pihak berkuasa yang telah disogok untuk menghalalkan kehadiran lambakan warga Rohingya ini yang masuk di sempadan negara Malaysia sama ada dari laut ataupun darat. Dengarkan penjelasan TikTokers itu di sini. Assalamualaikum. Okey, tentang Rohingya yang sangat naik kepala lah sehari dua ni kan. Saya fikir tuan-tuan pun tahu dan lebih tahu daripada saya. Perkara pertama, punca Rohingya jadi naik kepala, naik lemak, boleh jadi berleluasa membina komuniti mereka membiak dengan segar-bugar adalah kerana kelemahan pihak penguatkuasaan lah. Itu kita tak boleh nafikan. Kita semua pun tahu penguatkuasa kita ni ada yang baik, tapi ramai juga yang tak baik. Yang tak baik itu adalah mereka yang disogok untuk menghalalkan kehadiran golongan Rohingya ini menaiki tokan-tokan di sempadan-sempadan negara kita, sama ada sempadan darat ataupun sempadan laut. Saya minta maaf lah kalau saya terpaksa jujur, tapi itulah sebenarnya yang berlaku, yang akhirnya terima mudarat yang paling tinggi, berat, teruk ni adalah rakyat Malaysia. Itu satu hal. Hal yang kedua adalah puncanya kerana kelemahan polisi daripada kerajaan itu sendiri. Kerajaan kita ni, saya minta maaf lah, banyak buat benda baik lah, tapi ada juga benda yang tak baik. Salah satunya adalah berkenaan dengan menangani isu Rohingya ni. Tuan-tuan boleh tengoklah beberapa kenyataan ni saya letak ni, saya lampirkan macam mana kerajaan kita ambil ringan soal Rohingya ni. Akibat daripada polisi kita yang lemah dalam menangani isu pelarian ini menyebabkan mereka datang berbondong-bondong ke negara kita dalam keadaan yang happily masuk ke hospital-hospital, beranak pinak di negara kita macam orang yang ada IC warna biru kan, padahal dia pakai kad pelarian, pakai kad pink kan. Yang mana kerja hospital boleh sahkan di ruangan komen. Ada time kita buat operasi besar-besaran, ada time kita diam. Polisi kita ni macam chips semua, hari ni ada, esok tak ada kan. Itu akibat daripada kelemahan sistem ataupun polisi kita inilah, akhirnya masalah Rohingya tak dapat kita tangani dengan sebaik mungkin. So kita duk bercakap lah, kita duk bercakap tentang Rohingya ni teruk-teruk sekalipun, akhirnya puncanya akibat daripada dua ini. Saya harap kita semua dapat jelas. Pertama, akibat daripada kelemahan penguatkuasa, ada rasuah, ada seleweng, ada pengkhianatan, pembelotan. Yang kedua adalah kerana kelemahan tadbir urus dalam kerajaan negara kita. Ini semua kita kena faham betul-betul, lumat betul-betul, jangan duk merentan tak tentu hala. Dan yang paling penting, kita kena tanya pada diri kita semua, sampai bila kita nak hadap masalah ni? Untuk 10 tahun ke depan lagi ke? Untuk 5 tahun ke depan lagi kita mampu masih hadap benda ni? Ataupun kita nak tangani dengan segera?